Ketahanan kalau kita sekarang ni kita nak tahan, memang kita buat satu layer. Tapi kalau kita nak kurangkan resin, kita kena buat 2 layer sekali. Lebar yang satu layer. Kalau kita diperlukan dapat thickness tertentu, kenapa kita tak buat bingkai ni, pasang tak? Kenapa kita tak buat bingkai hari pertama terus tebalkan? Semalam tambah lagi. Sebab saya tak akan buat macam tu. Ya, nanti kita punya bingkai tak dapat tebal yang macam kita nak ni. Dia lembik dan dia tak dapat. Dia sebenarnya kalau kita kata kita nak 6 layer dekat bingkai, sebenarnya kita tak tipu, kita buat 6 layer. Tapi bila kita buat sekaligus, dia akan jadi nipis. Dia akan rapat. Dia press rapat. Lagi berat yang kita buat macam ni. Tapi dia akan, bila orang ukur, orang pakai clipper ke apa ukur, dia nak tengok standard kita lepas. Tapi berbanding dengan boat racing, lain dia punya cara. Racing dia tak fikir pasal tebal, dia nak tengok kekuatan. Macam orang buat kincir angin tu, sebenarnya barang tu saya tengok nipis pada bingkai kita je. Pelik tu. Nipis pada kita punya bingkai. Dia betul dia kata barang besar macam tu. Saya tengok dia bawa satu bilah, dia potong. Tapi dia buat macam bukan material tu macam karbon, tapi level karbon fiber lah. Dia resin tu dia kurangkan betul-betul. Dia nak ringan. Resin dia buat berat ya? Resin beratkan. Sebab dia orang menggunakan teknik vacuum. Dia buat macam tu, vacuum dia tarik balik, buang balik resin. Vacuum dia tarik, buang. Apa resin yang lebih dekat boat ni, buang. Saya boleh confirm, boat tu akan 2 benda yang berbeza berat. Boleh garanti. Tak sama. Sebab kita pakai helmet. Kalau helmet pakai tangan je. Pakai vacuum, insyaAllah lebih kurang sama. Sebab tu tengok bola yang TMB yang dekat wayar api, kabel TMB tu, tu pakai vacuum semua. Sebab dia nak sama. Dia fiber tu. Yang bulat-bulat dekat wayar. Ring. Dia nak berat sama. Kalau bayangkan awak buat kincir angin, berat tak sama. Belik atas berat macam ni, belik bawah berat macam ni. Mati dia pusing. Goyang lah. Nampak tak? Boat tak bersalah lah.